Assalamualaikum geng. Hari ni aku dah buat tutorial untuk pasang litter box ni, untuk tempat berak kucing-kucing. So aku dah pasang dah tu dia punya encel dia tu kan. Lepas tu kita cuba tutup dia. Nampak miau-miau ni dia tak sabar, dia nak berak, nak kencing. Tengoklah tu. Masih satu dia. Okey. So kita buka. Kita masukkan dia punya pasir. Oh. Kita pakai pasir kat kedai RM2 je. Kita letakkan satu je sebab kita tukar hari-hari. Aku tak tahu kenapa satu. Selalu aku buat dulu. Tinggal tu je. So dia nak ni dia tadi nak terkencing kan, kita bagi dia kencing. Aku ingat dia nak kencing, rupa dia berak tu. Tunggu sekali dia berak. Kalau berak better kita tutup lah kan. Mengganggu pula dia nak berak. So macam ni lah kegunaan dia litter box ni. Dia sesuai untuk dalam bilik, sesuai kat dalam rumah sesuai. So dia tak ada bau. So kita letak dekat tepi tu. Lupa pula dia ada apa tu, dia punya getah hitam. Ni dia. Getah hitam ni kalau benda tu dia terabur, dia terperangkap kat situ tau. Dia kapet. Dia macam kapet. So kita letak dia dekat atas tu. Kita tolak dekat bucu dinding. Kita tolakkan ke sana. Okey, disebabkan dia tak ada lapik kaki, aku terlupa. Kita kena tarikkan apa tu, kapet hitam tu ke depan sikit. Kita tarikkan kapet hitam tu, nanti kita ke depankan sikit. So satu miau dah ke dalam. So satu lagi ni tak sabar. Tengok kejadian ni. Bersih je. Dia dah settle. Okey. Pegang box tu atas. Okey, siap. Kita tarik ni kan. So kalau ada biji-biji tu melekat kat kaki dia